Okey, sekarang kita berada di Selera Rasa Hasna. Okey, Selera Rasa Hasna ni memang popular lah di Padang Putra Kulai ni. Okey, ramai yang datang ke sini untuk makan. Dan memang betul, saya pun dah cuba beberapa kali, banyak kali dah kedai makan Selera Rasa Hasna ni. Memang sedap lah, memang sedap. Okey, nanti kita akan review makanan yang datang nanti. Okey, ciao. Kangkung goreng, ada telur dadah, ada sop daging, nasi. Okey, dia makan apa dia? Dia makan bihun. Bihun sop. Okey, kakak punya. Kakak minum air apa? Kakak minum air apa? Kakak tak ada mic lah. Okey, belum cukup lagi tinggal kakak ambil bihun ni. Okey, right.